Orang jantan bila dia cari bini, dia nak kau Tino. Tino ke lagu ni. Tu dia kena fikir, dia tak sudah jadi bini orang. Pusing ke mana pun. Buat lagu mana pun dia tak sudah jadi bini orang. Jadi orang lelaki dari segi kajian sosialnya, dia nak cari seorang perempuan yang boleh jadi mak bagi anak dia, boleh menjaga rumah tangga dia, dan boleh jaga kedudukan dia sebagai seorang lelaki. Jadi dia cari orang perempuan yang benar-benar bersifat keperempuanan. Dan bila pakai meja separa jantan, apa ni, gunting rambut separa jantan, petlur separa jantan, jalan pecah jantan, orang lelaki tak ada selera untuk buat bini. Itu dia mula duduk secara tak bini, tak cari untuk lelaki. Itu masalah demo. Tapi masalah demo dia jadi untuk jadi isteri orang. Dia bila jadi isteri orang, demo kena tunjuk dia kecil lagi bakat untuk menjadi seorang isteri itu. Dia pakaiannya dengan tengok langutnya berapa semua sekali. Itu dia duduk. Tak usah marah, tak usah ada marah. Itu benda begitu. Dia cuba fikir. Lama beri bahan untuk dipikir. Cuba kita terpengaruh dengan orang Eropah ya. Orang Eropah dia. Loh, siapa kau pick-up penyakit orang Eropah ni? Tak pandai dengan orang puan, dia memang kasar sama lelaki. Itu tak ada dah. Kemanusiaan pun tak ada bagi orang Eropah sekarang ni. Dia ada persatuan. Dia pokok persatuan pondan dia ada. Persatuan pondan, persatuan pokok ni dia ada. Ada grup dia nak pula ni. Jam hari tu Tuhan balik bumi dah sekali. Kau lu itu sadung dan amur tu kena balik bumi ni pula. Lo ni balik bumi tu boleh jadi sana masuk lo ni balik bumi ni yo kau Amerika kena balik bumi kena tahu sikit lagi tetap buat perangai. Muka Tuhan tu juga Tuhan jamin Nabi lu Tuhan tu pak lo ni perangai ada sepatu lo dah. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفروا اللحى luha ada dua bacaan ni. Khaliful musyrikin wafirul luha wa ahfu syawarib muttafaqun alaih. Itu hadis supaya lah hadis tadi. Tapi ini dia apa ni? Nak kuat lagi. Zahir al-Bukhari wa kana ibn Umar idza hajja aw i'tamara qabada ala lihiyatihi fama fadala akhadahu. Tambah lagi sepatah lagi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bila dia sudah buat haji ataupun bila dia sudah buat umrah, dia panggil nak tahallul lah. Qabada ala lihiyati, dia cekok janggut dia, fama fadala akhadahu. Hak lebih daripada cekok dia ni dia gunting. Jadi dia cukur melalui tahallul dia melalui gunting janggut. Sudah termasuk apa nak panggil tahallul semua sekali kan. Dia pegang janggut dia cekok gitu. Hak mana lebih pada cekokkan dia ni dia gunting. Untuk tanda tahallul dia. Ikramus syar. Yang tujuannya ikramus syari, memeliharkan rambut. Kita ada rambut, kita diminta hormat pada rambut kita. Idza waffara wa taraka. Sekiranya dia lock rambut dia ni panjang dan dia biar rambut dia tumbuh panjang. Jadi artinya rambut di kepala kita dari segi agama tidak mesti cukur, tidak mesti gunting, dan kita boleh lock yang apa ni rambut kita ni panjang. Contohnya kalau kita lock dia ni panjang, kena hormat ke dia, kena buat belia ke dia. Lagu mana? Bi ayyadahina wa yusarriha. Bi ayyadahina. Iddahana yaddahinu. Duhnun minyak. Iddahana makna mengguna minyak. Bubuh minyak di rambut. Minyak rambut kita panggil. Jadi minyak rambut bubuh minyak di rambut ni bukan kita tetua putih tidak. Agama kita ajar begitu. Tapi satu masa itu dengan sebab benda-benda begini kita tidak mengaji, maka boleh minyak bubuh minyak rambut gapo ni kita berasa separa putih. Benda tidak begitu. Kita diberi peluang rambut kita taruh biar panjang. Dan bila panjang, kita jangan lock dia gatal-gatal bolu apa berdebu, jangan. Kita diminta hormat pada rambut kita iaitu bubuh minyak wa yusarriha. Sarraha yusarrihu tasrih maknanya pelepah kusut dia. Kalau kita panggil sikap, kita panggil sisi, kita panggil berapa. Jadi pada orang yang boleh taruh rambut panjang, taruh je lah. Bukan kerana turut buat apa, happy apa tidak. Kerana agama kita, apa Nabi kita. Di hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sya'run falyukrimhu. Nabi bersabda, mana-mana orang yang ada rambut, tumbuh rambut panjang, maka hendaklah dia memeliharakan rambut. Rawah Abu Dawud. وعن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته ففعل ثم رجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان. Satu orang pergi jumpa Nabi
Satu orang pergi jumpa Nabi dengan keadaan sa'irar ra'si, dengan keadaan berterbangan kepala, tidak berterbangan rambut di kepala. Mana pergi satu orang pergi jumpa Nabi, rambut dia apa ni gebang-gesek lah. Kopang gesek, ospor apa ni, tidak dibiar. Kalau kebun tak, kalau taman kita tak berhenti, tak berapa, betul juga kalau kain rambut berterbangan. Walih yang tidak janggut dia pun bersepur-sepur, macam pasal orang tak cara lah, tak cara tubuh dia panggil. Fasyara ilahi Rasulullah, maka Nabi buat isyarat. Nabi buat isyarat. Nabi tak kata apa. Nabi isyarat ke mana. Gitu lah kamu yang tunjuk-tunjuk rambut ke apa Nabi. Dia pun orang tu pun reti lah. Orang tu nya reti. Nabi kita suruh dia tubis sekejap. Guting-guting kedah ke apa. Ka'annahu ya'muruhu bi islahi syari. Seakan-akannya Nabi suruh dia supaya dibeki sikit. Rambut tu walih jati dibeki sikit. Apa janggut dia. Nabi kita buat kita sebut. Tapi nampaklah. Gitu-gitu Nabi sebut. Buat. Dia pun fa'ala, dia pun tu dua pergi kedai guting, kata pergi kedai guting rambut guting yang. So maraja apa tu dia mari semula jumpa Nabi. Maka Nabi pun kata, alaisa hadza khairan, bukankah cara ni lebih molek min ayati ahadukum ra'si, daripada seseorang kamu mari berjumpa dengan aku orang berderu ramai ni keadaan kepala gebang-gebang ke annahu syaitan pojin jemalah ni. Dia kata orang apa tak tahu penjing setan ni apa. Tidak molek hak jenis setan kau molek jenis lain ni. Dia kata kan lancong ni kamu mana. Dan Islam ni sepasang-pasang pun semua sekali Nabi suruh Nabi berapa ni berasas kepada Islam ni nak tengok orang ni cuci. Rawahu Malik. Wan Abi nak tengok orang ni cuci dan orang panggil gapo handsome ke apa maknanya duduk kada kemah molek pakaian tidak sesuai tidak gapo. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان له جمة ضخمة جمة لمة. Dia tiga perkataan masalah rambut ni dia ada tiga perkataan. Jummah limmah. Pasal lagi yang muta ingat. Ada tiga perkataan. Rambut dia panjang siapa cicah baru panggil ni panggil limmah. Pas kalau kita guting sama dengan orang panggil cuping telinga ni, orang panggil jummah. Jummah ni mana kalau kita cekok rambut boleh cekok boleh cekok rambut, itu jummah. So laginya hak rambut di saparah ke tekok, tidak pecah bau dah. Tu ada sebab perkataan dia rambut, tak ingat rambut. Dia ada tiga perkataan. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada guna belaka ketiga-tiga. Hak siapa sekat cuping telinga pun Nabi guna, hak nambah sekat tekok pun Nabi guna, hak cecah bau pun Nabi guna belaka. Di tiga-tiga ni boleh belaka. Cukur ni dalam kitab kita sebut Nabi kita ada 2 kali ke 3 kali. Umur hayat Nabi kita cukup pada. Contohnya style cukur ni, kita tua-tua jam yang sebelah sini tu kita cukur. Begitu lah makna ambos lagi tak ada tahu rambut ni panjang tak boleh. Dia naik pening, dia naik macam-macam di sini. Buah hidung. Jadi tak lebih pada sebulan gitu. No apa-apa pun. Jadi gitu. Rasa juga tahu ada apa-apa. Rawahu Malik. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu kana lahu jummatun dhahmatun. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai rambut dalam bentuk jummah ya. Dhahmah maknanya lebat besar. Dhahmah maknanya besar lebat. Nabi kita rambut pada dia lebat. Fasal Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahu an yuhsina ilaiha. Tidak. Annahu kana lahu jammatun dhahmah. Abu Qatadah ni mempunyai rambut yang lebat. Maka dia tanya Nabi, belah mana Rasulullah rambut aku setahun ini? Fa amarahu an yuhsina ilaiha. Maka Nabi kita suruh Abu Qatadah ni supaya yuhsina maknanya buat molek. Cakno lah maju. Jangan tahu rambut tu lepas begitu dengan tak padu tak ada andai guti-guti ikut berat apa. Jangan. Wa ay tarajjala kull yawmin. Dan Nabi suruh Abu Qatadah ni tarajjul. Tarajjul kita panggil sikat sisi setiap hari. Setiap hari sisi pada. Oh Nasai. Fasal Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahu an yuhsina ilaiha. Tidak. Annahu kana lahu jammatun dhahmah. Abu Qatadah ni mempunyai rambut yang lebat. Maka dia tanya Nabi, Rasulullah, rambut aku setahun ini, fa amarahu an yuhsina ilaiha. Maka Nabi kita suruh Abu Qatadah ni supaya yuhsina maknanya buat molek. Cakno lah maju. Jangan tahu rambut tu lepas begitu dengan tak padu tak ada andai-andai guti-guti ikut berat berapa. Jangan. Wa ay tarajjala kull yawmin. Dan Nabi suruh Abu Qatadah ni tarajjul kita panggil sikat sisi setiap hari sisi pada. Oh Nasai. Rawahu Malik fil Muwatta' bi lafzi qultu ya Rasulullah inna li jummatan afa urajjiluha.
Dalam hadis Muwatta Imam Malik kata, apa ni, seorang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, aku ni ada jummah, aku ni ada rambut hak jenis jummah, hak jenis boleh tekak je, tidak pakai tekak, tidak pakai bau dah. Apa urajiluha, adakah kena sisir nak? Mana rambut aku pandai, tak payah sisir, tak apa rambut deh. Nabi kata, nah, buat akrim, Nabi kata kena sisir, dan kena melia ke dia. Kena bubur minyak, kena buah bau, kena randang-randang, biar comel. Ini satu kehormatan yang Tuhan beri pada manusia. Fakana Abu Qatadah rubbama dahanaha fil yaumi marratayn min ajli qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa akrimha. Bila Nabi sebut pada Abu Qatadah wa akrimha, kena hormat pada rambut, maka dia ni nyeskap tu mulut daripada hari tu gak bumi minyak 2 kali sehari dah. Bukan Nabi suruh. Dan sahabat-sahabat Nabi ni kelebihan dia nya ikut Nabi kata berapa pun buat Nabi. Ini kelebihan sahabat Nabi. Sebab tu dah dalam Risalah Qusyariah. Dia Risalah Qusyariah. Ada sebuah kitab tasawuf namanya Risalah Qusyariah. Dia ayat satunya, bapa orang yang duduk sekali dengan Nabi ni, orang yang tidak panggil zumala'i, tidak panggil ashabi, tidak panggil qurana'i. Maknanya dalam bahasa Arab, kalau kita nak ayat dia ni, saya dia tu, kita boleh kata hadza zamilu dzaka, dia ni kawan, zamilu kawan, qarinu kawan, apa lagi, talamizu anak murid kawan. Tapi perkataan ini tidak diguna untuk orang yang hidup sekali Nabi. Orang tak panggil anak murid Nabi, orang tidak panggil orang yang berserta dengan Nabi, orang tidak panggil kawan setia Nabi, orang panggil sahabat Nabi. Sahabat-sahabat ni maknanya, sahabat maknanya megani baru daripada sahabat, megani baru. Jadi apa? Orang tak panggil talami itu anak murid, orang tak panggil qurana'u, kawan rapat, orang tak panggil jalisu, duduk setikar sebatang, orang panggil sahabatuhu. Allah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Jadi dia orang tak kata wa talamizi kan. Ni kerananya kata dia satu istimewa. Ya, ada pada orang ni, iaitu orang ni bahasa jenis sahibah. Sahibah maknanya gapo panggil gali baru semua. Laksananya apa ni, orang duduk sekali Nabi ni walau ramai beribu-ribu pun, tiap-tiap orang ni kalau kita pergi belah dah ada tengok hati perut dia agak nak gerak step dengan Nabi sama-sama. Panduk tuk guru tak muka dunia ni, yang orang hok duduk sekali dengan dia tu duduk step kat tu guru tak ada. Lain pada hok duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Gila cari tuk guru mana, gila cari pemimpin mana, dunia mana pun, dia cari pemimpin lah. Kita kata pemimpin dunia lah. Pemimpin ni, pemimpin tanah air kita lah ni, ke pemimpin Amerika, ke pemimpin Rusia, gitu. Orang yang ini duduk stepek dengan ketua dia, bos dia siapa mana pagi petang, tak ada. Lain pada orang yang duduk sekali dengan Nabi. Orang yang duduk sekali dengan Nabi jam yang itu, kalau kita ditanya, kalau kita boleh buka hati perut dia, tiap-tiap orang nak berlakon duduk stepek dengan Nabi. Hingga siapa kita boleh dengar cerita-cerita waktu Rostum ni, bukan Rostum kita ni tak, Rostum pemimpin pengelima perang Farsi. Pengelima perang Farsi bila Sa'du, apa dia, Sa'd bin Abi Waqqas ke Abu Ubaidah Al-Jarrah, pemimpin balik Islam, pemimpin balik Farsinya Rostum, pemimpin balik Islam ni siapa dia ingat? Kalau tidak Sa'd bin Abi Waqqas ke Abu Ubaidah, tak begitu lebih kurang. Ni kata Abu Ubaidah, ni kata Sa'd bin Abi Waqqas, dua tu je tak lagi buat. Jadi bila kawan ni pimpin balik tentera nak diperang di Al-Qadisiyah, satu peperang yang masyhur, maka Rostum kiri orang dia, cuba pergi kaji tengok gapo dia buat tu. Kok nampak pelik sikit gapo dia nampak buat Islam gapo. Maka orang ni gila. Pergi masuk dalam kumpulan orang Islam sambil bawa surat kita beli. Dia balik royak. Kalau banyak-banyak benda dia royak Rostum, dia kata, aku tak lagi tengok lagi orang bawah sayang kepada orang atas lebih pada orang Muhammad sayang ke Muhammad. Aku ni rajin dah pergi jadi doktor negeri mana-mana. Aku berjumpa dengan Perdana Menteri tu, Perdana Menteri ni, apa ni, raja tu rajin. Tapi aku tak rajin tengok lagi orang bawah sayang pada orang atas lebih pada orang Muhammad sayang pada Muhammad. Belah mana? Kalau Muhammad ni basuh muka dia, air tak jatuh ke tanah, pakat berebut nak ambil air. Muhammad basuh muka, tak ada air jatuh bumi, orang dia pakat berebut. Mu ambil, mu jolok, mu sapu muka, mu sapu. Usahakan basuh muka, basuh tangan, Muhammad melunjuk. Tak ada air jatuh tanah lagi, pakat berebut. Pakat berebut. Aku tak lagi tengok lagi orang sayang kepada boh dia, lebih pada orang Muhammad sayang kepada Muhammad. Pada perang lagu mana kita kata dia.
Kita nak refer Muhammad lagu mana? Orang dia sayang ke Muhammad. Selalu apa tak tengok dia orang tanya gitu. Ludah ini tak jatuh bumi pakat lomo muka ke apa sekali. Pada perang lagu mana kita. Orang ni innahum yuhibbunal mauta kama yuhibbul hayat. Orang ni nak mati supaya kita puak-puak kita nak hidup dia. Puak-puak kita kira nak hidup. Puak-puak tu kira nak mati. Pada perang lagu mana kita dengan dia. Ini laporan yang dibuat oleh puak-puak Rostum kepada orang dia mengenai perangan orang kita. Perangan orang Islam. Jadi, Amba sebut tadi, bila setara tu lah orang Islam ni, maka suruh gapo pun dia buat. Larang gapo dia buat. Suruhlah gapo pun masuk api. Masuk. Suruh tinggal gapo tinggal. Hatta bila tu ayat cakap tak boleh arak. Tak boleh minum arak. Sedangkan arak ni bagai petangga. Dia sudah menjadi makan orang Arab minum. Orang Arab jaman-jaman. Bila turun saja ayat mengenai dengan arak, orang tu bukan saja tak minum arak. Payah. Orang isi arak putih. Atuk habis. Malah tengok dah. Payah. Apa gitu. Tidak kata. Padahal lelah ni pun hukum. Boleh. Kita bahasa-bahasa payah tu Abu Nazir tak. Dah benar. Orang tu curuh dengan arak. Atuk nak payah dengan siapa. Dalam hadis sebut. Parik dia bina tu. Berlari. Sapah tu berlari. Apa ni? Hanyut. Parik dia bina hanyut. Sapah tu hanyut. Kenapa? Tiap-tiap rumah orang curuh berlaku. Curuh berlaku arak. Kerana arak ni bukan kedai. Orang buat ni rumah. Sepuluh Cina gapa. Buat gapa. Tapek gapa. Orang buat gapa ni kan. Apa begitu lepas kepayah tu katok malah tengok bakong. Apa begitu. Inilah orang Islam nak ayat. Inilah orang Islam. Berapa kita ayat tu apa orang buat tak boleh pakai ayat ni yang merah tu ayat ni pecah belah. Mana nak kata Islam? Kau tengok. Boleh kau orang kata kape ni kata berapa. Boleh kau guru murid kata. Dia panggil tu nak ni begitu sumpah. Dia tu. Macam dia bukan itu tak dia kata kita kata dok dia kata yes, dia kata yo, dia kata dia jadi hak dia. Ni duduk. Jadi bila Nabi kata, ia dulu pada ninya dia tak rajin sisir rambut, dia tak rajin buminya. Nabi kata wa akrimha, mu kena hormatlah rambut. Sebut kata hormat dekat kelip pun 2 kali sehari buminya. Noknya, apa orang panggil noknya, tunah ajaran Nabi. Junjung ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ajli qawli wa akrimah. Wa halqu sya'ri ar-ra'si mubahun. Kata dia, cukur rambut lah, cukur bulu kepala. Rambut dah tak panggil. Cukur bulu kepala ni harus. Walaupun Rasulullah tahu hanya apa semua sekali, tapi cukur itu apa hukum? Jawabnya harus. Wa kadza tawfiruhu liman yukrimuhu. Dan begitu juga biarkan rambut ni panjang, tapi boleh kepada orang yang apa ni meliakan rambut. Nak cukur pun tak apa, nak panjang pun tak apa, tapi kalau nak panjang kata dia kena jaga molek rambut tu. Berminyak sisir apa sekali. Ya hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu ma an-nabiy qala yahliqu kullah aw dharu kullah. Nabi kata pada Abdullah bin Umar, Nabi kata ihliqu kullah, mencukur belaka aw dharu kullah, ataupun tinggal belaka. Mencukur cukup papas tak ada apa-apa. Kalau nak belaka. Apa artinya? Rawahu Ahmad wa Muslim. Wa amma halqu ba'dihi wa tarku ba'dihi fayukrahu tanzih. Adapun cukur setengah, patut lok setengah, maka makruh tanzih. Makruh tanzih makna makruh bawa sikit pada haram. Cukur setengah, biar setengah. Di hadis Nafi' bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. فقيل لنافع ما القزع قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه متفق عليه. Nabi larang orang buat qaza. Lalu orang tanya qaza ni berapa dia? Qaza ni kata dia dicukur setengah daripada kepala budak dan dibiar setengah lagi. Kepala budak tu cukur setengah, tak cukur setengah. Bakal lihat pasal jambu dah namanya. Jambu kita Melayu tu jambu. Budak-budak jambu tu memang. Jambu tu ingat lagi. Waktu budak ambo-ambo tu waktu kecil ingat lagi budak-budak tu setengah tu cukur setengah, lak setengah. Dan benda ni hak terang tengok jambunya Gorka. Askar orang dengan zaman Gorka tu memang Gorka ni jambu. Dan boleh jadi pesen orang Melayu cukur setengah kepala budak pas tinggal jambu ni saki baki Hindu. Saki baki tu nenek kita jambu Hindu tu. Hindu tu memang dia jambu pak lelak ni bukan kita bikin jaga. Jambu tu ada. Apa istilahnya? Ambo pun tidak tanya khabar orang India berapa dia benda. Dah hak ni terang lah. Dia lagi. متفق عليه. ثامنا ترك الشيب وإبقاؤه سواء كان في اللحية أم في الرأس.
Ia kelapa biarkan uban. Sama ada uban dijanggut atau uban di rambut. Bila janggut kita uban, misal kita uban apa ni, pak rambut kita uban, jangan sekali-kali kita buang. Biar. Ini orang panggil fitrah juga. Setengah daripada fitrah ialah biarkan uban itu berterusan. Sama ada di janggut, uban janggut ataupun uban di rambut di kepala. Wal mar'atu war rajulu fi zalika sawa'un. Sama ada orang lelaki atau orang puan, bila uban jangan ganggu dia. Biarlah dia uban, jangan ganggu. Di hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tantifi syaiba fa innahu nurul muslim. Jangan mencabu uban, kerana uban ni cahaya bagi orang Islam. Uban comel kerana dia ni cahaya. Mana kalau kita berasa setengah-setengah kita cabut, dari dia cabut apa sekali. Cabut apa? Kalau tak sini nampak tua, orang boleh dia mahu tak uban, daripada lorok muka, daripada renyuk berapa orang boleh cek kita tua. Tak nak lari dah pun. So yang keduanya, ia tak si tua ni bapa. Tak si tua ni bapa. Saya ada anak bini muda. Sama orang tua bini muda mana? Orang tino nak orang tua mana? Dia kata pengalaman banyak. Lagi dia. Orang berpengalaman, orang hati muda tak ada dah, sudah tua dah. Jadi kalau kuat dia pun boleh jadi tidak mangkuk dah dia ni. Kalau banyak orang tino tertarik dengan orang tua kerana pengalaman banyak. Jadi kalau dia mau air muka pun nampak tua, janggut apa ni, rambut pun ubah, jadi menambahkan lagi segi muka, boleh jadi tambah lagi orang nak kita. Nak tolong orang ubah sikit lah. La tantifi syaiba fa innahu nurul muslim. Jangan cabut uban, kerana uban ni cahaya orang Islam. Cahaya sebagaimana kita ada laputannya, maka insya-Allah kita tidak sepak tunggu, tak dulu uban, tak sepak batas lagi dia. Bila kita uban, maka dia kata cahaya. Maka artinya pengalaman kita adalah pengalaman ada, tahu dah halal, benda molek, benda tak molek ni biasanya ada di kalangan orang tua, sudah uban sih. Ma min muslimin yashibu shaybatan fil islam illa kataballahu lahu biha hasanah wa rafa'ahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Nabi sambung lagi, tidak ada orang Islam yang ubah ke diri dalam Islam. Tidak ada orang Islam yang ubah dalam Islam walaupun sorak. Allah Ta'ala tulis untuk dia satu kebajikan, dan Allah Ta'ala angkat satu darjah, dan Allah Ta'ala turun satu kesalahan. Mana uban ni merupakan satu kelebihan daripada Allah Ta'ala. Daripada uban dan kita berasa tak ada apa dengan uban, begah pula dengan uban kita ni, Allah Ta'ala akan beri pada kita pahala. Ada yang langkah bagi orang uban. Hai, lagu ni ada pas, ada uban lagi kan. Ada yang langkah untuk orang uban. Ilaunya kepada dia, kebajikan Allah Ta'ala tuliskan kita uban, dan derajat Allah Ta'ala tinggi kerana kita ni uban. Dan Allah Ta'ala hilang dosa-dosa kecil kita. Dosa kecil yang ada pada kita, Allah Ta'ala hilangkan daripada kita kerana kita ubah. Oh, gatal daripada ubah ni gatal. Gatal kerana ubah. Kau gatal kerana kemomo. Ya, kemomo tu gatalnya duk salah tu ubah. Apa? Ausah dia nak buat ubah ni. Dia ubah ni lain pada tua, dia kena penyakit pada kerana penyakit kadang-kadang orang tu masih muda lagi ubah dah ada penyakit dia. Berapa dia penyakit tanya doktor tahu. Dia mengatakan buli peluh tu sumbat. Lubang untuk peluh tu tersumbat. Jadi bila sumbat kat jadi tak ada lah baju untuk bulu ni tak ada. Kerana bulu ni dia duduk dia betul-betul di lubang peluh. Jadi umi rambut tu dah dibaca di peluh. Bik mana dia sahak model lah. Nabi kata puak-puak kita bercina kalau orang jantan cabut bulu putih. Ubah maksudnya daripada kepala baik dan daripada janggut baik. Macam daripada kita macam Abu Hanifah kan. Abu Hanifah bila dia guting-guting cukur rambut ke apa, maka tu tukar guting dia tu nak cabut ke buah lah. Kalau ubah ni nak suruh jadi rambut panjang, nak suruh rambut ke apa, nak suruh rambut hitam tu lembab.
Dia kata kalau cabut putih ni lebak rambut hitam. Mana ada poin dia. Kalau sebut tu tak ingat lagi mana. Kalau cabut ubat kau banyak ubat. Jadi kata dia kata waktu cabut hitam supaya kau banyak hitam. Gitu kata dia lebih kurang gitu. Safi'an taghyir. Kata dia. تغيير الشوب بالحناء والحمى والصفر والعفاء وصلى الله على سيدنا. ويظهر أن هذا مما يختلف باختلاف السن والعرف والعادة. Kata dia benda ni boleh jadi berlaku kerana berlainan apa namanya sin, apa dia panggil umur, adat dan uruf. Boleh jadi benda ni timbul ni kerana masalah umum. Orang muda tak perlu celup. Apa nama ni, orang tua dengan sebab dia tua, tadi nak tunjuk dia muda juga. Khususnya bila kita duduk bersama dengan orang tidak Islam. Nak kalau kita ni jadi askar di medan perang, tentulah nak tunjuk sikit muda kita tu. Apa askar, apa ubah-ubah gini ni. Jadi kau buat nganyi dah kan. Tak ada perang lagi dia buat nganyi dah. Akhir sekali dari segi psikologinya, apa semangat kita menurun. Apa tua-tua main nak perang. Jadi dengan sebab tu peluk merah yang macam biar merah menjaga agak singu, agak rimang sikit merah. Dan Islam dia nak lagi. Tidaklah kata kita je bahasa nuk orang panggil nom dah lamban-lamban begini. Dak, Islam sendiri dia ada pada kita supaya ada benda-benda begini. Tunjuk kuasa, orang panggil show force. Tunjuk kuasa sikit depan musuh kita. Hari-hari Jumaat kan dia sebut tubik, sebut dalam kitab fiqh. Hari Jumaat bila kita nak pergi sorak, pergi ikut jalan ni, balik ikut jalan lain, tak pergi ikut jalan tolong. Biar nampak berderu, biar orang pakat tengok pakat Allah ramah. Tak ni mari ikut ni mari ikut lain pula ni. Dia ada buah tu ada pada orang tolong. Tapi mari ikut ni, tubik ikut lain tu. Itu apa namanya? Ada buah tu. Dalam masa haji kan, haji diajar pada kita supaya kita apa nama ni? Itibak dia panggil. Itibak maknanya selindar kain hak kita buat sebar ni biar nampak bau sebelah. Kalau sebar kedua bau kanan pun duduklah kain, bau kiri pula kain macam demam sejuk apa panggil apa nak gawe sejuk belakang. Jadi biar waktu tubik bau sebelah. Biar nampak utuk-utuk tu bersepu molek dan pokok ni atau nampak bau sebelah kan pas orang nak deka apa semua sekali tu biar nampak tubuh sikit body apa tunjuk body sikit. Dan begitu juga bila ramal, bila Sa'i tu kan. Sa'i tu walaupun jauh perjalanan di atas Safa dengan Marwah, tapi ada tempat-tempat tertentu yang kita diminta ungar, ucap-ucap angin. Ucap-ucap angin tu dia ada. Nak tunjuk kita tidak berapa dia. Tidak letih, tidak demam berapa semua sebagaimana orang kafir Mekah hari tu. Duk eja Muhammad orang dia hari daripada benda pucat kelak demam kurang belakang. Anda kita ungar. Nah, demam tu ke pasal tapi ungar tu kena ungar. Itu dia. Ni timbul panggil uniform kan bila boleh apa pakai uniform tu ada benda bertali-tali berjela-jela baju. Kalau kita tanya berapa dia tuju cik pakai berjela-jela dia tak tahu ya. Tapi maka lagu ni ada hebat dia, ada kehebatan dia, ada ketul. Faqad ruwiya an ba'd as-sahabati anna tarkal khidab afdal. Kerana kata dia riwayat daripada setengah-setengah sahabat bahawa tidak celup tu lebih apa. Jadi ada setengah-setengah sahabat cakapnya bahawa tak celup tu lebih molek daripada celup. Waruya an ba'dhim anna fa'lahu afdal. Seperti juga setengah-setengah sahabat sebut celup tu lebih afdal daripada tak celup. Jadi hak kata celup lebih afdal pun ada, hak kata tak celup lebih afdal pun ada. Untuk nak jawabnya ialah terletak di atas keadaan umum. Orang muda tak payah celup. Tak gitu kan? Orang tua molek celup. Misalnya begitu. Ataupun uruh dan adat. Uruh adat orang balik sana bahasa celup gila. Tapi pak kita sini bakali pesen kita tidak celup. Muka baru, jarum baru ya kita nya. Berapa tahun masa Islam pakai terjanggut bukan sekat cukup itu. Itu nak pula cabut dia pula sungguhnya jam hari itu. Jam hari itu cabut, nak beli kedai nampak nyepit tu. Tak ada nyepit pakai putih padi bersungguhnya. Tutup lepas dia buat kerjanya. Kau boleh buat kampung lebih-lebih lagi. Itu tak ada lah itu. Ya Allah lana wa lakum tuhampunlah kesalahan kita lepas pada. Kalau akan datang ni kita buka sejarah baru untuk hayati Islam seberapa banyak yang boleh. Jadi lah ni kita baru nak tahu jago. Mari pula cerita celup pula.
Waktu tahu janggut hari tu pun dia mau teje dah. Lagi dia ni. Waktu pun orang tino pakai telekung tu dia mau teje, dia toyol atau toyol macam-macam fashion. Orang jahil pun boleh buat. Jadi, lo ni bagi kita orang bagi tak seceluk lah. Biar selesai masalah janggut sebabuk dulu. Biar selesai masalah janggut dulu. Lepas tu pergi kat yang kedua, kat yang ketiga, generasi mana kau. Kau tu janggut tak apalah, biar besok. ذكر الجاحظ في الفتح عن ابن شهاب الزهري أنه قال كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه تقول pada wajah tu hadidan ke jadidan tak tahu ni kalau itu bahasa diskusi ni payah dia sebut di terjemah Melayu ke dia itu diskusi lain kan jadidan ke hadidan ada titik ke ada kata titik mana kita cek ni okey tak ada apa tak ada kata dia gini Jahiz seorang ulama yang terkenal juga lah. Dan dia ni khususnya dari segi apa nama ni sastra, bahasa sastra yang terkenal. Kata dia, kami puak-puak kami celup janggut kami dengan warna hitam bila muka kami tu kalau sebut hadid dan makna besi. Kalau muka kami jenis besi, tak nak sabar. Jadi boleh jadi jadidan namanya. Jadidan makna baru. Kalau muka kami muka baru makna muka orang muda. Jahid kata kalau kami ni orang muda, kami tidak galak lah orang muda dah. Sudah dah muda, jangan hitam dah, bagi kilo hitam pula. Kami tidak galak kan. Jahid ni Tok Guru besar. Dia ni terkenal lah sastrawan yang terkenal. Ahli balaghah fasahah. Satu cerita pelik dia ya. Satu hari, satu orang nak pergi rumah tukang. Tukang apa dia? Tukang besi. Nak suruh tukang besi ni buat tokong dia so. Buat tokongnya biar buat muka hok habis uduh. Aku minta mu buat tokong kat aku so muka tu biar muka uduh sekali. Tukang ni tak ada nak mikir buat lagu mana nak suruh muka orang ni uduh. Akhirnya bila dapat tanya dia sudah. Sudahlah. Dia kata tak boleh buat aku. Tak reti nak buat muka hok uduh sekali. Dia tak ada balik. Dia pergi jumpa dengan dia ni. Kawan tu pergi jumpa dengan Tok Guru Jahiz. Dia kata, Tok Guru, tolong mari sekejap. Ada kerja sikit. Tak pergi rumah itu. Tok Guru ni tu lagi. Pergi jumpa dengan tukang besi. Kata kawan ni, apa muka dia ni? Tok Guru ni nanti rasa. Dia tak tahu gambar sekarang dia ni. Nanti. Ya, muka dia ni. Jadi kata-kata tak apa. Sudah tak apa gitu kan. Dia bergelik. Atas Tok Guru tu kumuh. Tok Guru tu kata, gapa dia? Tunjuk ke muka aku. Dia boleh tak cerita, dia kata, Amba suruh dia buat toko, so, toko muka, toko uduh nak. Dia tak ada orang buat, dia ambil satu muka Tok Guru. Tok Guru buat betul tu. Tapi memanglah Jahid ni terkenal lah. Dia begitu. Dan kita tengok dalam, jadi, 2-3 hari sama dia, bila berita ni masyhur. Orang tanya dia, Tok Guru bahasa mana? Tok Guru bahasa mana? Jadi, orang buat contoh muka uduh ni dengan muka Tok Guru. Tok Guru sendiri bahasa mana? Oh, dia kata orang bijak-bijak semua muka uduh lah kan? Kebetulan ya. Dalam dunia ni, bakal semua orang muda-muda kenal. Apa ni? Aflatun, Sokrat, Aristotle ni 3 manusia di muka dunia daripada orang sebelah Yunan Greek tua ni. Oh terkenal belakang. Aflatun ni memang udus mati muka dia. Sebanyak mana gambar hok siapa hok dia melukis, hok dia bergapo ni. Baik di rumah sendiri, baik pada buku-buku pelajaran, ada gambar-gambar Aflatun semua jenis muka udus. Apa ni udus mati muka dia. Kalau kita tengok muka dia tak sabar sikit abuk dia ni, orang terkenal lah, orang bijak. Siapa kelelo ni pun boleh sebut lagi nama dia. Jadi boleh jadi Jahid ni teringat ke Aflatun muka uduh dia, Aflatun orang bijak terkenal di seluruh dunia, maka dia pun jawab kata dia, aku tak ada apa,
Kerana orang cerdik-cerdik semua ni muka dulu lah. Baiklah. Falamma nafadal wajhu wal asnan taraknahu. Katanya Jahil kata dia, kalau muka tu orang tu masih muda lagi, kami tidak galak orang yang celup. Janggut tu dengan hitam. Kalau dia hitam dah, janggut dia hitam dah. Falamma nafadal wajhu wal asnan taraknahu. Bila muka nafadha. Asal makna nafadha ni kebah. Kebah debu ni, kita bangun kebah kain tu lah panggil nafadha. Bila air ke berapa kena air tu, dia kebah-kebah sayap tu lah panggil nafadha. Bila falamma nafadal wajhu, bila muka kami kebah dah. Dia kebah habis. Tu lari habis. Hok apa orang panggil apa orang panggil nadarah tu. Kecantikan seri muka. Bila muka kami tak ada dah serinya, kerana tua dah. Laksana tubuh kami kebah-kebah waktu habis dah segala seri muka. Mari hok pelabu ni, mari hok keduk ni, mari hok gapo. Wal asnanu dia gigi pun kebah habis, tubuh habis meninggal gosip saja. Atarakna kata dia, kami biarkan dia. Kami biarkan apa ni? Layangnya. Wa amma hadis Jabir radhiyallahu anhu qala ji'a bi Abi Quhafah walidi Abi Bakar yawm al-fath ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ka'anna ra'sahu tharamatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhhabu bi ila ba'd nisa'ihi faltughayyirhu bi shay'in wa jannibuhu sawada rawahu al-Jama' al-Bukhari. Kata dia, baiklah, sekarang ni hadis Jabir, satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayat pada kitab Ulil Sirina. Jabir kata dia, satu hari orang bawa pergi ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ni terkenal lah orang ya, sahabat Nabi yang benar-benar menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dianya tidak gitu. Jadi ayah dia mahu semualah pada Abu Bakar ni, mengap Bakar tak dekat habis gila lah. Habis piti muka kedok beli hamba orang. Sayyidina Abu Bakar ni orang kaya. Dia orang peniaga kaya baik, tapi boleh kata harta dia habis jauh kau buat beli hamba-hamba ataupun abdi-abdi yang masuk Islam dan didengar oleh tuan-tuan dia di Mekah. Tuan tokai-tokai ni hok kafir belaka. Tokai ni kafir belaka, tapi hamba ni masuk Islam. Bila bunyi hamba ni balik masuk Islam turut Nabi, tokai ni mengamuklah. Gobat, pendam, gapa semua sekali. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni bila dia tahu dengan khabar kata orang Islam masih hamba abdi dia buat nyanyi, dia ditawar nak beli. Dia terjual kat kolam tersuruh nyanyi lah. Pas orang. Mengutip beli. Yang menyebabkan piti dia habis. Dia mahu dia ayah dia kata, mu ni Abu Bakar habis piti buatan ni dapat perjuangan Islam dia maknanya. Mu ni tak berapa panggil. Dia kata ayah, dia kata ini pelaburan. Ini pelaburan akhirat katanya. Sebanyak mana piti lah bawa beli orang ni bukan sia-sia, ada barang ni barang pelaburan maknanya. Baiklah. Jadi satu hari orang bawa pergi jumpa dengan Nabi, ayah Abu Bakar ni, wa ka'anna ra'sahu suramah. Seakan-akan kepala dia suramah. Suramah ni kalau kita sini ingat bunga lalai lah kita panggil. Nampak mana kepala dia ubah putih seperti bunga lalai kita panggil. Baik. Lalu Nabi kata izhabu bihi ila ba'd nisa'i, kata dia buat gigi buat kelik rumah dia, belah gatina dia, fal tughayyiru bi syai'in, biar gatina dia ubah sikit kata dia. Ubah sikit wajannibuhu sawab. Jangan nampak putih sembuh begini dan tak seluk hitam. Dan Nabi kata dia tua dah tak padan nak pakai warna hitam tu, biar merah pun tak apa, kuning pun tak apa. Putih bersembuh begini ni Nabi sendiri tidak berapa. Rahul Jama' al-Bukhari. Kata dia, tadi aku ajar kamu supaya mu celup. Hak ninya pula, tadi celup apa nama ni? Celup hina, celup berapa? Dan hak ninya pula, apa nama ni? Tidak. Hak ninya Nabi suruh celup. Kata dia, fa innahu waqi'atu 'ainin. Ini masalah pribadi, masalah orang persoalangan. Wa waqa'i'ul 'ayani la 'umum laha. Dan masalah orang persoalangan tidak boleh kita buat kaedah kata dia. Wa waqa'i'ul 'ayani la 'umum laha. Dan masalah isu orang persoalangan memang tak boleh dibuat kaedah secara umum. Summa innahu la yustahsanu li rajulin ka Abi Quhafah wa qad ista'ala ra'suhu shayba an yusbagha bis sawadi. Kata dia memanglah tidak molek bagi satu orang tua seperti Abi Quhafah ini, kepala dia ubam sembuh dah, tidak molek untuk dicelup dengan warna hitam. Jadi kepelekan pula orang tua hitam sembuh rambut tak bersama. Fa hadza mimma la yaliqu bih. Kali ini memang tidak selayak untuk orang tua ini. Ashran at-tatayyub bil miski wa ghairihi min at-tib alladhi yasurru an-nafs. Yang ke-10-nya kata dia ialah kita lomo benda bau sedap tu.
Mana pakai bau dah kita panggil. Pakai bau ni satu daripada perkara sunat. Dan sunat ni memanglah selaras dengan fitrah manusia. Tidak ada manusia di muka dunia ni yang tidak nak pada bau sedap. Jadi oleh demikian, Islam mengajar kita supaya kita selalu menggunakan air bau. Dan ni alhamdulillah orang kita kuatnya guna air bau. Macam-macam jenis bau. Air tu hanya orang pakai minyak rambut ya. Kerana ketika itunya orang putih tahu rambut dan orang putih kempen secara besar-besaran melalui badan-badan perniagaan dia untuk menggunakan minyak-minyak rambut. Masalah air bau gapo ni sebab orang putih sendiri tidak guna air bau, dia guna minyak rambut je. Maka kita orang Melayu pun walaupun beragama Islam, walaupun tahu bagian-bagian sunat, tapi dengan sebab tak ada orang yang jauh buka mata hati kita untuk tu, maka tak ada. Sekarang ni alhamdulillah dalam serentak dengan gerakan Islam tu dia mari berlaku benda-benda yang takut. Lebih-lebih lagi bagian sunat. Bagian sunat ni bagian orang boleh terima berlaku. Begitu kan? Kalau benda-benda wajib-wajib tu ada juga kena marah dia tak sih. Kata dia minat tibi, bukan tayyib tu tib. Tayyib mana benda baik, tib ni mana benda bau sedap. Benda bau yang ada alkohol. Alkohol ni kalau kita kira sebutan mudah ke, arak lah. Kalau sebutan cara mudah. Walaupun dia sendiri itu benda lain daripada arak. Arak ni dalam fiqh kita belajar fiqhul mazahibul arba'ah. Juzuk yang pertama dia ada sebut hukum alkohol. Alkohol ni boleh diguna untuk hanya sekadar islah. Untuk nak jaga benda takut dia jadi rosak. Satu benda yang dikira rosak, maka boleh diguna alkohol sekadar yang pandai untuk nak jaga barang itu supaya dia tidak rosak. Sekadar itu boleh. Tapi air bau dan membubuh alkohol ni bukan nak jaga daripada rosak. Benda ni dibubuh dalam tunya untuk nak suruh jadi bersembuh. Nak suruh jadi bersembuh. Bau tu biar semua rebok. Begitu tu. Biar bersembuh kita pakai saran habis semua bau belakang. Itu satu daripada tujuan alkohol dan memang tujuan ni tidak dibenar oleh syarak. Mencerdaskan semangat. Wa yab'atsu fil badani nasyatan wa quwwatan, dan boleh menimbulkan dalam tubuh badan kita cergas dan kekuatan. Air bau sendiri itu menyegarkan kita kami. Air bau ni menyegarkan kita. Itu apa namanya? Memang sejak ada begitu. Di hadis Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fi salati." Nabi sebeda, ada 3 perkara dalam dunia ni benda aku berasa mesra balik. Ada 3 perkara dalam dunia ni akunya mesra dengan dia. Yang pertamanya puan, yang keduanya air bau, yang ketiganya sembahyang. Benda 3 perkara ni aku seronok benar kata dia. Orang tino, orang isteri lah maksudnya. Mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seronok kalau duduk dengan perempuan. Waktu seronok kalau ada air bau. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan hati aku tenang kalau boleh sembahyang. 3 perkara ni Nabi kata aku seronok benar. Jadi Nabi ni tu lebah. Tak betul dia. Dan dia lah bapak lebah di muka dunia ni. Jadi keadaan Nabi lebah pun dengan orang tino dia tidak kata aja yang mari dekat. Aku lebah ni. Aku nak pergi akhirat ni. Aku nak bergabung tidak. Jadi itu dia. Inilah orang panggil Islam ni agama sederhana. Dan tidak ada manusia di muka dunia ni yang lebih sederhana. Sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Orang dia mau kata gerakan Islam ni melampau, orang dia mau kata sebut Islam ni melampau, apa dia. Dia mau nak kata tu kata. Tapi atas muka dunia ni Nabi demo lah orang yang paling sederhana. Jadi kan? Baik, Nabi demonya sebut apa dia? Sebut Islam, kau tak sebut Islam. Nabi sebut Islam. Dia keadaan Nabi ni sederhana, dia sebut Islam. Sembahyang cara Islam. Kahwin cara Islam, nikah cerai cara Islam, mereka negeri cara Islam, cari harta cara Islam, apa saja pun cara Islam. Jadi kalau dia mau nak kata sebut Islam ni melampau tu dia mau punya pasal. Tapi Nabi dia mau sendiri tak ada benda disebut dalam muka dunia ni dalam masalah sembahyang, dalam masalah tasawuf, dalam masalah politik, dalam masalah tadbir agama lain daripada Islam. Jadi kalau dia mau nak kata Nabi Muhammad pun melampau juga, saya kira lah. Tapi tolong komo entah pada tu.
tolong kamu supaya mulut tu mana apa tidak bau wudu sangat, kerana kita sebut benda tak sepatut sebutnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena reti sebagaimana Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sederhana di muka dunia ni, maka ajaran dia yang paling sederhana juga ialah Islam tu sendiri. Islam sendiri ajaran yang paling sederhana. Hatta di segala segi, hatta waktu dia perang pun sederhana juga. Tidaklah katanya sebab kita ni beragama Islam, dia agama Islam ni agama sederhana kat perang, tidak. Memang nak bunuh orang takut jadi melampau, nak berdaya orang takut jadi melampau, tidak. Itu dia duduk. Jadi Islam ni mengajar kita supaya kita bersikap sederhana di segenap benda. Di segenap aktiviti hidup kita sikap sederhana. Makan minum sederhana, tidur bangun sederhana, bini beranak sederhana, nikah bercerai sederhana, berperang pun kena sederhana juga. Cara sederhana bila perang ni lah tu tengok Nabi. Nabi sendiri perang lagu mana? Bukan katanya sebab sederhana kat tak perang lah. Maka tu sebut perang kau, kau tak celok lalu, dia nak perang dia ni. Tidak. Perang sederhana belah mana? Bukan tak perang lalu, apa panggil baca. Tidak sederhana, tak sederhana, lain, baca lain. Itu dia tu. Bahawa Ahmad wan Nasai. Bubur dengan Nabi kita dengan air bau. Dan Nabi kita selalunya pakai air bau atas kepala. Nabi kita sisir rambut dia. Dan selalu dia perlu misk kasturi atas kepala. Kasturi satu daripada air bau yang sangat-sangat disukai. Boleh jadi zaman dulu kasturi ni mudah dapat. Sekarang ni kasturinya boleh jadi payah kau berapa kan barang ni kabarnya dia sini benda magelam dan mak kata mutahikan. Allah alam. Apa nama ni? Begitu juga dengan orang puan Nabi kita siapa kau pekat kerja dapur Nabi kita buat juga. Kerja dapur supaya kita agak karai sini aku kunyuh koyok bau basuh kuyuk basuh pinggan ni penuh Nabi kita buat kerja dapur. Dan dalam kitab janji kita tu nak buat janji tu pihak-pihak kita buat mulut kita baca dah apa nama ni wakana fi khidmati ahli, ada perkataan lebih kurang betul, wakana fi khidmati ahli. Nabi ni selalu duduk buat kerja khidmat pada orang tina dia. Kalau kita dengar suruh api ke berapa semua sekali. Benda lagu ni benda kita kata kali untuk guru apa duk ngomong-ngomong dengan bini dapur ni. Kita sini kalau ngomong-ngomong dengan bini kita pun tak boleh. Buat waruk duk lalu. Waruk lebih pada hak. Waruk lah bagi masa kerja kat waruk lah. Tak boleh kecek dengan orang tina. Tak boleh gorang dengan orang tina. Ya nabinya berlomba. Dah. Kita baca dalam hadis sendiri, Nabi kita pernah berlomba berunggah. Bertanding berunggah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah unggah, dia unggah katil. Dan Nabi kita buat lalu Siti Aisyah menang semua. Siti Aisyah ni orang muda, budak juga, pikat budak. Jadi bila dia unggah tu, menang dia, sokor dia tegak. Orang tak tahu, orang ni, dia tak tahu. Nabi ni sengelan nak suruh dia menang, budak mana tak. Boleh menang kat sokor dia. Bila pusing 3 kali Siti Aisyah menang, kali keempat Nabi buat dia menang. Nabi kata, ni bayar waktu. Nabi kata. Jadi benda-benda gitu kalau untuk guru, kau ustaz berenggang kau tino dia. Apa? Banyak benda yang kita buatnya cara kita dan kita tidak buat cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah benda tu akan dibongkar sikit demi sikit. Qala ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. Mana-mana orang yang dikemuka kepada dia bau-bau maka jangan tolak. Nabi kata kalau orang beri kepada kita bau air bau lah. Sama ada beri sebotol gitu ataupun unjuk botol suruh kita ambil sikit colek-colek kain colek berapa. Fala yaruddah, jangan sekali-kali tolak. Hadiah lain, pemberian lain boleh kita minta maaf, boleh kita berapa, tapi pemberian air bau Nabi kata jangan tolak. Kenapa? Fa innahu khafiful mahmal. Karena barang ni barang ringan, kalau bola poket pun tidak berat mana, tapi tayyibur raih. Bau dia sedap. Jadi barang bau sedap, bau pun tidak berat, apa yang nak tolak ni? Tubuh pun jadi segar, apa semangat kita pun panggil cergas. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك هو أطيب الطيب هو أطيب الطيب هو أطيب الطيب. Kalau kita makna tayyib makna benda baik. Kalau tib maknanya benda bau sedap. Air bau. Miski ialah atyabut tib. Misk, hak kita panggil kasturi ini adalah sebaik-baik benda bau.
Dalam banyak-banyak benda bau yang paling baik sekali ialah misk. Yang kita panggil kasturi. Kita sini yang kena benda-benda bau ni, bahasa je ni minyak semua, bahasa je ni air semua kan. Kasturi ni benda jam toko gitu. Rawahul Jama'il Bukhari Ibn Majah. Wa an Nafi' qala kana Ibn Umar yastajmiru bil alwah ghayra mutarra'ah wa bikafur yatrahuhu ma'al alwah. Wa yaqulu hakadha kana yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar dia selalu perasak rumah dia dengan aluwah. Ni benda yang kita tahu apa dia. Tuan kita ni katanya aluwah ni al-'umdul ladzi yutabakharu bihi. Kayu yang kita buat perasak. Kita sini tak ada benda ni. Orang-orang balik sana dia perasak rumah dia. Dengan sebab apa nama ni, sebab kita hanya pakai canduk lah. Jadi ingat canduk lah. Contohnya kalau pasal canduk sini sebagai puluk. Dia canduk tu ada dua. Canduk Cina semua tak aku tu. So canduk orang Pakistan ni so. Kok yang sengaja dia perasak gudang dia malam-malam Jumaat dengan tujuan nak suruh bau sedap. Pagi esok bila buka pintu tu wah bau sedap suruhnya. Bukan bau sedap di baju kita dok suruh rumah tu jadi bau sedap dah. Ini benda lagunya panggil istijmar. Kita orang Melayunya kemiyah. Perasak kemiyah. Pasak kemiyah ni kepada kita orang Melayunya, kalau kau nak panggil hatu, nak panggil jin bilang kat semua sekali ni. Itu pesen kita orang Melayu. Tapi kalau kita nak perasak kemiyah yang sadar nak suruh bau sedap, sekiranya kemiyah dia kira barang sedap, tak ada apa-apa. Kita boleh perasak sama-sama rumah kita belah-belah nak suruh bau sedap, bakal nyamuk pelari apa semua sekali, itu tak apa. Cumanya adat kita orang Melayu kemiyah ni pasal untuk bomu, untuk bedek, untuk berapa, jadi satu benda tak boleh. Tapi kalau kita nak ubah suai keadaan perasak kemiyah tu dengan bubuh kayu-kayu gaharu kita panggil bau sedap, ini masalah apa comel panggil. Bagus. Yang itu masjid Kuala Terengganu. Masjid apa dia panggil? Masjid besar Kuala, Masjid Putih dia panggil. Masjid Putih di Kuala Terengganu tu dia ada buat apa ni? Benda besar, dapur untuk perasak. Jadi hari Jumaat dia perasak benda bau sedap. Ada apa-apa kalau kita nak buat ni. Jadi Abdullah bin Umar dia perasak rumah dia dengan uluwah, dengan kayu gaharu. Ghaira mutarra'atin, dia tidak bercampur dengan barang lain. Pakai kayu gaharu saja. Kita bawa barang api tengah, pakai tahu, capur. Sikit jemput capur. Ya wah, bang, hilang. Boleh 4-5 minit, 10-15 minit. Setengah jam dia hilang. Capur lain pula. Dia duduk keadaan segar. Wa bikafur. Dan juga perasak dengan kafur, yatrahuhu mal aluwah. Dia campur sekali dengan kayu gaharu tadi. Wa yaqulu hakadha kan yastajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia beginilah Nabi kita perasak rumah dia. Nabi kita sendiri pun perasak rumah dia dengan kayu gaharu ataupun kayu gaharu campurnya kafur. Sallallahu alaihi wasallam.